Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, sahabat, jumpa lagi dengan saya Muhammad Passion Channel. Ini hari saya mancing lagi lah kawan-kawan, sahabat. Hari ni saya mancing seorang-seorang je lah. Dah 3 minggu lah saya tak datang sini. Jadi hari ni kawan-kawan saya cuma tak ada lah, saya seorang je. Ada 2 orang tadi tu dia dah naik perahu. Dia pergi ke sana. Jauh tu dia mancing sana jauh. Saya malah nak ikut lah jauh kan. Saya mancing sini je kawan-kawan. Cuaca cantik kawan-kawan, tenang aja. Tenang, tapi ikan dia belum nak makan lah kawan-kawan. Belum nak makan lah. Masih sunyi lagi lah. Toman tu ada, jauh, tapi jauh-jauh. Dia nangkap jauh lah kawan-kawan. Okey lah kawan-kawan, lanjut. Mudah-mudahan ada rezeki saya ni kan. Kawan-kawan, yang ada air mengecik-mengecik tu, itu bukan ikan toman tu. Itu orang sini panggil ikan pikok. Pikok banyak lah kawan-kawan, pikok. Sebab nampak air mengecik-mengecik tu. Kalau orang tak tahu, orang katakan toman tu. Bukan, itu bukan ikan toman tu. Itu ikan pikok. Banyak lah sekarang dia. Dulu dia kurang, sekarang dah banyak betul lah. Ada yang kawan saya dapat kat dalam tu sampai 8 kilo seekor. Tapi jauh belah sana lah. Okey lah kawan-kawan. Mudah-mudahan saya ada rezeki hari ni. Okey lah kawan-kawan. Saya rasa setakat ini sajalah konten saya. Dah lama juga saya balik dengan pancing tadi lah. Dekat 3 jam dah. Toman tak ada makan lah kawan-kawan. Tu cakap tadi ikan pikok banyak lah. Toman tak ada tu, kawan saya pun tak datang hari lah. Saya 2 minggu tak ada. Mungkin dia orang tak dapat lah tu. Kalau dia orang dapat, dia orang ada ambil gambar masuk dalam tu kan. Tapi tak ada pun tak dapat tu. Dia malah datang ni. Okey lah kawan-kawan. Sekarang ini sajalah konten saya. Cuaca cantik lah, tenang. Air pun cantik lah, tak berombak sangat. Kalau ada ikan nampak. Tapi tu dah tak ada makan ni lagi. Okey lah kawan-kawan. Sekian saja konten saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.